Assalamualaikum. Hai, Biologi Tingkatan 4, subtopik 7.3, fermentasi. Sebelum ni kita dah belajar macam mana badan kita hasilkan tenaga yang power bila oksigen cukup, iaitu respirasi aerob. Tapi cuba bayangkan, awak tengah lari pecut 100 meters masa sukan sekolah, nafas tercungap-cungap sampai rasa tak cukup nafas. Waktu tu sel otot kita tak cukup oksigen. Habis tu macam mana nak dapat tenaga untuk terus lari? Dekat sinilah badan kita bijak. Dia aktifkan pelan darurat. Dia aktifkan plan B, iaitu fermentasi. Apa itu fermentasi? Fermentasi adalah proses penguraian glukosa secara tidak lengkap yang berlaku dalam keadaan ketiadaan oksigen, tiada oksigen atau bila oksigen sangat terhad. Proses backup ni tak berlaku di mitokondria, tetapi proses ini berlaku di dalam cecair sitoplasma sel kita. Secara umumnya, fermentasi ni terbahagi kepada dua jalan cerita utama, iaitu fermentasi asid laktik dan fermentasi alkohol. Fermentasi asid laktik berlaku dalam sel otot manusia masa kita buat aktiviti cergas. Masa lari pecut tu, kadar kita guna oksigen jauh melebihi oksigen yang dibekalkan oleh peparu, menyebabkan badan kita berhutang, iaitu berlakunya hutang oksigen. Jadi otot terpaksa pecahkan glukosa tanpa oksigen. Persamaannya, glukosa menghasilkan asid laktik dan tenaga. Tapi awas, pengumpulan asid laktik yang tinggi inilah yang menyebabkan otot awak rasa lenguh, lesu dan yang paling teruk, kena krem ataupun kejang. Tapi jangan risau, asid laktik ni nanti akan dioksidakan bila awak berehat dan nafas dah cukup semula. Selain otot kita, bakteria pun guna style ni. Pernah tak minum susu kultur atau makan yogurt? Bakteria Lactobacillus menjalankan fermentasi susu dengan menukarkan laktosa, iaitu gula susu, jadi asid laktik. Asid laktik inilah yang menggumpalkan protein susu, iaitu kesin, jadi dadih pekat dan bagi rasa masam tapi sedap. Sekarang kita pindah ke cerita kedua, fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol sangat famous dalam kalangan sel yeast. Dalam proses ni, persamaannya sedikit berbeza. Glukosa menghasilkan etanol, karbon dioksida dan tenaga. Proses ni dicepatkan oleh kehadiran enzim istimewa dalam yeast, iaitu enzim zymase. Awak tahu tak? Karbon dioksida yang terbebas inilah yang buatkan adunan roti menjadi naik, kembang dan gebu. Manakala etanol, iaitu sejenis alkohol tu pula, banyak digunakan dalam industri pembuatan minuman beralkohol. Bukan yeast sahaja, tumbuhan pun boleh laksanakan fermentasi alkohol. Awak perasan tak? Pokok padi ditanam dalam sawah yang ada air. Kawasan tu sebenarnya kandungan oksigennya sangat rendah. Jadi untuk survive, sel akar pokok padi akan buat fermentasi alkohol untuk dapatkan tenaga. Paling best, sel pokok padi ni ada toleransi yang sangat tinggi terhadap tahap alkohol yang dihasilkan. Jadi tak mabuk lah kot, tak mati pun. Kalau kita bandingkan respirasi aerob dengan fermentasi, apa persamaannya? Kedua-dua proses ni bermula di sitoplasma, iaitu glikolisis. Kedua-duanya wajib guna glukosa sebagai substrat dan kedua-duanya menghasilkan tenaga, iaitu ATP. Tapi apa bezanya? Bezanya ibarat langit dengan bumi. Respirasi aerob berlaku dengan oksigen penuh, pecahkan glukosa lengkap, jadi tenaganya masif.
boleh mencecah sehingga 2,898 kilojoule. Fermentasi pula, sebab tak ada oksigen, proses tak lengkap. Tenaga yang terhasil sangatlah sikit. Maybe lebih kurang 150 hingga 210 kilojoule sahaja. Sikit kan? Tapi cukuplah. Nyawa-nyawa ikan nak guna masa darurat. Jom kita uji minda. Soalan 1, nyatakan lokasi berlakunya proses fermentasi di dalam sel. Jawapannya, ya, di sitoplasma. Soalan kedua, jelaskan perbezaan antara hasil fermentasi otot manusia versus sel yeast. Ingat ya, sel otot manusia menghasilkan asid laktik dan tenaga, manakala sel yeast menghasilkan etanol, karbon dioksida dan tenaga. Soalan kebat. Seorang atlet mengalami kekejangan otot selepas larian pecut 100 meter. Mengapa situasi ini berlaku? Jawapannya, atlet melakukan aktiviti cergas menyebabkan kekurangan oksigen pada otot. Sel otot menjalankan fermentasi asid laktik. Pengumpulan asid laktik yang tinggi menyebabkan kekejangan dan kelesuan. Sebagai penutup, nampak tak betapa sempurnanya ciptaan Tuhan? Walaupun oksigen tak ada, badan kita atau hidupan yang lain masih boleh survive. Ada plan B. Okey semua, that's all for now. Thank you.